Sikit sotong dia. Besar. Ni dia ghost paper kita. Set RM20 kita. Tengok sotong dia besar-besar macam ni. Kira macam mana bang? Biasa 4 pieces dalam RM20. Tapi untuk dekat chef Taco 12, kita ada 4 pieces sotong ni campur dengan 10 yang biasa dalam RM20 juga. Dalam RM20 dapat ni semua ni? Betul. Ada set single dalam 6 biji. Lepas tu ada set family 12 biji. And then set jumbo 30 biji. And then this promotion. So ni saya buat untuk set promotion kita. Ni campur-campur lah bang? Betul, campur-campur. Yang biasa ni ada ketam, sausage dengan ayam. Banyak ni bang. Lepas tu kita campur dengan octopus kita. Sikit sotong dia. Besar ni bang. Seko bang ni? Betul, seko. Kalau makan pedas, saya rekomenkan ghost pepper. Ni dia ghost paper kita. Betul, ni ghost pepper kita. Kita letak juga mayonis. Lepas tu kita letakkan bonito. Saya rasa macam saya nak tambah lagi sos lah. Boleh tak? Sos apa tu? Spicy mayo lah bang. Boleh. Spicy mayo ni best seller tau kat sini. Apa pula bang? Ni seaweed dia. Ni set RM20 kita promotion. Banyak ni bang. RM20 macam ni bang Betul, RM20. Set promotion RM20. Korang tengok ni, banyak macam ni. Melimpah-limpah. Makan 2 orang pun belum tentu habis tau. Ambil spicy mayo dengan ghost pepper. Diorang kata ni best seller diorang. So ni kita nak rasa. Kita nak ambil yang sotong dulu. Korang tengok ni, sotong dia. Besar weh. Tengok, sotong dia pun tak lihat. Takoyaki tu pun dalam dia lembut. Dia ala aspek dia punya sos ni akan jadi pedas sangat-sangat tau. Bila dah campur semua ni, dia jadi just nice and memang sedap. Portion ni sangat berbaloi tau. Korang boleh rasa sotong dia, korang boleh rasa perisa-perisa lain juga. Ada udang, ada ketam, ada ayam and sausage juga. Biasanya orang pakai sausage untuk inti ayam tau. Tapi untuk chef taco ni, dia pakai dada ayam. So kalau korang nak dapatkan promotion chef taco ni, korang boleh datang dekat section U12 Shah Alam. Apa-apa pun, jom kita.